Saya pernah dengar media sosial suami nak rojak tak perlu minta persetujuan dengan bekas isteri. Betul tak? Betul. Cuma Mahkamah Syariah sekarang menetapkan persetujuan isteri itu dibicarakan di mahkamah. Kerana keadaan huru-hara masyarakat kita dalam bab munakahat. Dulu zaman Nabi tak ada jabat agama, tak ada mahkamah nak mengesahkan talak. Sekarang kalau kita talak, tak boleh kena sahkan dari hadapan qadi. Kerana apa? Kerana ramai orang jahil sekarang. Lapah yang tak jatuh kata jatuh. Lapah yang jatuh kata tak jatuh. Dah jahil. Jadi kalau tak dirojak, tak disahkan, hara. Kalau jatuh semua tak apalah. Kalau tak jatuh, nikah dengan lelaki lain pula haram. Dah. Sebab tu perlukan kita mahkamah syariah. Zaman Nabi ada jabat agama? Tak ada. Zaman ni ada. Itu ijtihad ulama. Faham? Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan umat Islam. Kerana ramai hak tak betul ni. Nah. Jadi pergi ke mahkamah, dia akan tanya bagaimana lapah rojak kamu. Lapah rojaknya begini. Kalau begitu kata qadi sah. Faham? Sebab apa? Sebab takut tidak sah. Okey? Dia kata guana ke mu laki mu. Dia kata rojak. Lepas tu duduk berdua. Tak sah. Haram. Faham? Ada apa? Dia kena aku merojak kamu menjadi isteriku. Apa usah? Aku merojak makna aku mengembalikan kamu menjadi isteri aku. Hukum tu baru sah. Macam cerai kau. Aku cerai. Tak jatuh. Dia nak aku cerai kamu. Baru jatuh. Aku cerai. Dah jatuh. Faham? Bodoh namanya. Aku akan cerai kamu. Tak jatuh. Dia yang jatuh, aku telah cerai kamu. Baru jatuh. Aku akan cerai. Dah jatuh. 4,000 kali dah jatuh. Faham? Lepas tu duduk balah. Tu kata Mak Long. Alik ni kata Pak Long. Tak tanya tu guru, Tok Qadi ni tanya. Mahkamah Syariah. Tanya Ayah Long. Ayah Long set maidang. Dah jatuh. Kata itu dah jatuh. Nampak Ayah Long. Ayah Long mayang bodoh.